Okey. Tadi seluar Amani, kakak kata apa? Besar, selekeh. Okey. Tak suka style ni. Kali ni ayah belanja kakak. Harap-harap seluar ni muat. Okey? Wah, apa lagi? Seluar jeans ni dia berikat. Ha? Ikat. Bertali. Sweatpants. Sweatpants yang kain macam hoodie pula. Ni cutting macam mana? Seluar jeans ni. Seluar jeans. Tengok. Ini brand mana ni cantiknya? Besarnya. Besarnya. Ewil Design. Ayah ada pilih warna coklat hitam sekali. Light blue ni. Nak buka ya. Light blue, dark blue dengan hitam. Dia ikan lah. Masalahnya cutting dia besar. Tak suka. Datuk tak suka lah. Tengok kat ibu. Ada tali ibu. Bu, cantik lah. Ni, sepacik. La ilaha illallah, cantik. Zaira okey kan pakai ni? Okey? Ibu tengok. Tengok ni. Bu, ni cantik lah. Ni okey lah dengan Amani. Ni. Tadi besar sangat. Yang Yang ni ayah beli kat Shopee lah. Sebenarnya Yang tadi besar sangat. Cuba test dulu. Kadang-kadang kita rasa tak suka. cantik dekat mata sendiri tapi buruk kat orang. Biarlah. Cuba test dulu. Tadi Color ni sesuai. Cantik, bersih. Okey tak? Sekarang memang trend pun colour macam tu. Kakak okey ni. Tak suka. Kadang-kadang Ya memanglah. jeans yang hari tu lagi tak cantik dia kan. Ketat sangat. Yang dia beli yang dia nak. Berapa pandai lagi kita pakai? Ni better. Dia suka bukan. Ya. Cantik. Cuba ke belakang jalan. Besar lah. Dia punya poket belakang. Cantik tu. Besar. Boleh letak handphone kan? Besar masalahnya seluar ni. Ya. Kalau okey, cuba letak handphone. Handphone. Letak handphone. Semua seluar besar. Tak suka style ni. Okey lah. Cantik dah. Okey, cuba daripada sana. Ibu cuba dari sana. Cuba tengok sini. Betul-betul bucu-bucu. Okey, cuba kita tengok Zaira catwalk. Komen kat bawah cantik tak cantik. Action dekat ayah. Cantik je seluar ni. Mana ada? Tak tengah trending pakai ni. Kita ikut trend. Bu. Tengok. Kain. Kain lembut. Lagi. Cuma ni kalau macam ni dia cepat kotor lah. Kalau macam ni sebab tu orang selalu pakai jeans yang gelap hitam tu. Tengok jahitan dia semua okey. Ni ada benang-benang. Jahitan dalam semua okey lah. Okey lah ni boleh jalan. Cuba try pakai dengan kasut pula. Pakai. Pakai dengan kasut. Okey, sekarang ni nak try pakai dengan kasut. Okey, duduk lucu sana. Afiah tepi. Afiah tepi. Okey, sekarang Zaira tengah catwalk. Jalan. Okey lah. Besar sangat lah. Tak ni. Tapi okey lah. Yang penting murah. Dia bertali kan? Ada tali. Ni bertali. So maknanya boleh ikut perut lah. Kalau tidak, kalau macam ayah kan lelaki kan tak ada tali. Dia kena apa? Dia kena ngam-ngam. Okey lah ni. Bu, okey tak? Mungkin dia tak suka. Teruk. Cantik lah.